so sekarang dah buka braces. Jangan lupa pakai retainer ya. Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Ayuni, pakar ortodontik dan pensyarah pergigian di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM. Sekarang ini ramai sudah ada kesedaran untuk menjalani rawatan ortodontik. Tak kiralah sama ada untuk menambah baik fungsi gigi mereka ataupun just simply untuk kelihatan lebih menarik dengan gigi lebih tersusun. Walau bagaimanapun di sini, saya bukan ingin menceritakan mengenai rawatan ortodontik. Saya ingin menekankan mengenai perkara selepas rawatan ortodontik, iaitu pemakaian retainer. Terdapat 3 jenis retainer yang sering diberikan oleh pakar ortodontik. Yang pertama, kita panggil Holy Retainer. Holy Retainer ini ianya melibatkan wire dan juga akrilik. Ianya boleh dipakai sewaktu makan. Yang kedua ialah Vacuum Foam Retainer. Ianya berbentuk plastik, namun salah satu disadvantage of retainer ini ialah ianya tidak boleh dipakai sewaktu makan. Nah, retainer jenis pertama dan kedua adalah removable, maksudnya boleh ditanggalkan, yang bermakna ianya boleh dibersihkan sewaktu memberus gigi. Retainer yang terakhir ialah bonded retainer, iaitu retainer yang melekat pada gigi. Salah satu kebaikannya ialah ianya tidak perlu ditanggalkan, namun pesakit perlu membersihkan retainer ini di dalam mulut. Tempoh pemakaian retainer ini adalah bergantung kepada saranan pakar ortodontik anda masing-masing. Bagi saya selalu menasihatkan pesakit untuk memakai retainer secara penuh pada 6 bulan pertama dan selepas itu malam sahaja. Berapa lama nak pakai retainer ni? Bergantunglah kepada anda berapa lama anda mahukan gigi anda kekal begitu.